duit memang tak ada kan? Maksudnya margin or whatever profit diorang ada sebelum ni dah not as before lah kan. Okay, maybe I can share two sides lah. Satu dari rakyat. Kita pembeli lah, kita pergi kat kedai rasa harga barang masih lagi okay. Actually it's already not okay but still manageable. Sebab apa? Sebab we still have subsidi. Kawalan harga barang kan, subsidi minyak petrol ni pun masih ada, subsidi SKDS pun masih ada. Tapi untuk industri not so much dah. I think tourism association pun dah start feeling the pinch. I can give you example. Tahun lepas ni from tourism association, I don't share. Tahun lepas bas nak pergi Songkla daripada Malaysia nak ke Songkla 100 lebih bas. Tahun ni ada 3 je bas. 3 je. Satu because it's expensive for the operator to operate that kind of business. Sebab dia kata meals yang diorang nak kena prepare untuk nak bagi orang makan dan sebagainya dah naik lebih 2 kali ganda. And then I met peternak sayur dekat Cameron Highland. Same issue. And dia kata dia punya SKDS diesel tu dia dapat untuk truck dia daripada distribution center kepada kedai. Dia boleh pakailah diesel subsidi. Tapi kalau dari kebun dia nak ke distribution center, dia orang pakai Hilux atau pickup 4x4 kan. Itu tak dapat, dia tak dapat subsidi kan. So the price cost tu dah meningkat. So sayur pula dia kata tak boleh nak simpan lama-lama kan. So difficult lah untuk industri is quite difficult. Duit memang tak ada kan. Maksudnya margin or whatever profit diorang ada sebelum ni dah not as before lah kan. No, it cannot be some addition. I think it's billions kan. So that's not small. That's big kan. Even yang kita cut KKM ni pun 5 billion kan. So there's a lot of money lah kan. So if you ask me, will it cost the economy? Yeah, it will cost the economy. Even if let's say we do PRU this year lah.